Kota Kinabalu, dakwaan kononnya masyarakat Kina menolak Gabungan Rakyat Sabah atau GRS disifatkan sebagai tidak tepat dan mengelirukan. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi JOIS, Amizan Muhammad Ali, menegaskan bahawa isu sebenar bukan penolakan pengundi Kina terhadap GOS. Sebaliknya, GRS sendiri tidak bertanding di kebanyakan kawasan majoriti Kina. Menurut Amizan, naratif yang menyalahkan sokongan pengundi Kina adalah tidak adil kerana ia gagal melihat realiti strategi politik yang diguna pakai oleh gabungan itu. Beliau menjelaskan, keputusan GRS untuk tidak meletakkan calon di kawasan tertentu dibuat berdasarkan persefahaman dan kerjasama antara parti-parti komponen serta rakan gabungan. Katanya langkah itu bertujuan mengelakkan pertembungan sesama sendiri yang boleh merugikan semua pihak, khususnya dalam memastikan kestabilan politik negeri Sabah. Amizan turut menegaskan bahawa sokongan rakyat terhadap sesebuah gabungan politik tidak boleh dinilai semata-mata melalui keputusan menang atau kalah di kawasan tertentu. Sebaliknya, beliau berkata sokongan itu perlu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk penerimaan rakyat terhadap dasar, kepimpinan dan agenda pembangunan yang dibawa. Tambah beliau, sejak awal penubuhannya bersifat inklusif dan terbuka kepada semua kaum tanpa mengira latar belakang. Katanya, kerajaan negeri pimpinan KAS sentiasa memberi penekanan kepada pembangunan seimbang, kebajikan rakyat serta keharmonian kaum di Sabah. Dalam masa sama, Amizan mengingatkan agar semua pihak menghentikan permainan sentimen perkauman yang hanya akan memecah belahkan rakyat dan menjejaskan kestabilan politik negeri.